Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita nikmat iman, akal dan teknologi. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh pendakwah agung sepanjang zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini kita hidup dalam era digital. Era di mana satu sentuhan jari mampu menyebarkan maklumat ke seluruh dunia. Media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube dan X bukan sekadar alat hiburan, malah menjadi medan baharu dakwah Islam. Media digital merupakan platform yang sangat berpengaruh dalam membentuk pemikiran masyarakat, terutamanya golongan muda. Jika dahulu dakwah disampaikan di masjid, surau dan majlis ilmu, kini dakwah boleh disampaikan melalui video pendek, podcast, infografik dan penulisan digital. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa setiap Muslim mempunyai peranan dalam menyampaikan dakwah termasuk melalui media digital. Antara kelebihan dakwah melalui media digital ialah ianya mudah diakses di mana dakwah boleh ditonton bila-bila masa dan di mana sahaja. Dengan jangkauan luas yang membolehkan mesej Islam mampu sampai ke seluruh dunia tanpa sempadan. Ia juga adalah sebuah pendekatan kreatif dengan penggunaan grafik, animasi dan penceritaan menjadikan dakwah lebih menarik dan mudah difahami. Namun, pendakwah digital perlu memastikan kandungan yang disampaikan adalah sahih, beradab dan tidak menimbulkan fitnah. Hadirin sekalian, dalam berdakwah melalui media digital, adab dan akhlak perlu diutamakan. Islam mengajar kita untuk berdakwah dengan hikmah dan kelembutan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik." Surah An-Nahl ayat 125. Elakkan penyebaran kebencian, penghinaan atau perbalahan yang boleh mencemarkan imej Islam. Gunakan media digital untuk menyebarkan kasih sayang, kebenaran dan nilai akhlak mulia. Kesimpulannya, media digital adalah amanah dan peluang besar dalam dakwah Islam pada zaman ini. Jika dimanfaatkan dengan betul, ia mampu menjadi asbab hidayah kepada ramai insan. Marilah kita bersama-sama menggunakan teknologi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak manusia kepada kebaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.